Kenyataan Parti UMNO Sabah bertentangan dan mengelirukan PKR Sabah dan rakyat Sabah. Sebelum diteruskan, tolong like, share, komen, subscribe. Dan rakyat PKR Sabah, parti itu menafikan dakwaan bahawa pengagihan kerusi antara BN dan Pakatan Harapan PH Sabah telah dimuktamadkan. Ketua Penerangan PKR Sabah Razif Rakimin dalam satu kenyataan. Apa kata PKR Sabah? Kita dengar video ini. Dan Pakatan Harapan PH Sabah telah dimuktamadkan. Ketua Penerangan PKR Sabah Razif Rakimin dalam satu kenyataan pada Khamis berkata tiada sebarang rundingan rasmi dibuat setakat ini sama ada dengan BN maupun GRS, khususnya berkaitan jumlah kerusi yang akan ditandingi. Beliau menyifatkan dakwaan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir, parti itu akan bertanding di 40 kerusi manakala selebihnya diberikan kepada PH sebagai kenyataan unilateral yang tidak mencerminkan sebarang persetujuan rasmi antara kedua-dua pihak. Tambahnya PKR dan PH Sabah bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang berkongsi aspirasi membangunkan negeri. Namun perkara seperti agihan kerusi hanya wajar diumumkan selepas perundingan rasmi diadakan. PKR Sabah turut menggesa pimpinan UMNO agar tidak mengeluarkan kenyataan sebelah pihak yang boleh mengelirukan rakyat selain menjejaskan usaha ke arah kerjasama politik yang lebih tersusun dan berstrategi. Inilah di antara beberapa parti nasional yanggah dan berjenama besar dengan kelincahannya bermain di padang kecil. Ini adalah di antara cara dan satu permainan kedua-dua pihak sesama mereka cari sokongan dan kelirukan. Dengan cara ini, nampak mereka kedua-duanya tunjukkan dirinya tarik sokongan rakyat, tetapi mereka sama ya kerajaan madani perpaduan di pusat, angin negeri sedikit terpaksa surung tarik yakinkan pengikut masing-masing dan rakyat. Pen ke-17 Sabah adalah penting bagi PBH UMNO. Di Sabah untuk kuasai Sabah Hasdun dan Kerajaan Negeri Sabah dari UMNO BN untuk hadapi Pro 16 nanti. Harapan khasnya UMNO mendapat memerintah kembali di Sabah. Ketua Menteri Parti selaku abang tua bagi Bumi Putra ialah UMNO Parti Nasional berjenama dan memerintah Sabah tidak asing lagi bagi rakyat Sabah itu harapan UMNO Sabah. UMNO akan berhadapan di Pro 16 nanti dapat kembali tawan Sabah Negeri yang dulunya dipusit UMNO kini kembali bersinar dari bumi di bawah bayu itulah gambarannya mesejnya kepada rakyat seluruh negara parti bertaraf dunia dan nasional. Apa-apa pun itu mungkin di atas kertas, tetapi di lapangan itu rakyat dan parti-parti kecil yang baru dan lama bergalut berhampas pulas, tentukan diri mereka masing-masing. Kita katakan parti lokal yang rencam hancur berpecah belah tanpa hala tuju, ada baiknya parti-parti kecil mudah difahami dan parti-parti peringkat nasional dan tersuhur sejak berpuluh-puluh tahun kekal dipersandakuasai negara hingga kini.